Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Maksudnya dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu telah berkata, telah memberikan peringatan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari selepas daripada solat subuh. Satu peringatan yang sangat berkesan sehingga menggeletar hati-hati kami dan mengalirkan air-air mata kami. Lalu berkata seorang lelaki, sesungguhnya peringatan ini seolah-olah peringatan selamat tinggal. Maka berilah wasiat pesanan kepada kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berpesan kepada kamu supaya kamu mestilah bertakwa kepada Allah. Hendaklah kamu dengar dan kamu taat kepada pemimpin kamu, walaupun yang memimpin kamu itu adalah seorang hamba yang berkulit hitam, Habsyi. Sesungguhnya sesiapa daripada kalangan kamu yang hidup selepas daripadaku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu jauhi daripada perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Maka sesiapa daripada kalangan kamu yang sempat dengan masa dan zaman berlakunya perkara-perkara tersebut, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhlah kamu dengannya dengan sesungguh-sungguhnya. Hadis ini adalah merupakan satu hadis yang sangat menarik, yang menyatakan kepada kita bahawa di antara apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah memberikan mau'izah, memberikan peringatan
memberikan tazkirah selepas daripada solat subuh. Kerana di antara sebabnya ialah bila kita bangun daripada tidur selepas rehat pada waktu malam, akal kita, minda kita segar, mudah untuk kita terima apa yang kita dengar. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang ini, memberikan peringatan kepada sahabat-sahabatnya. Pada hari itu Rasulullah memberikan peringatan yang sangat berkesan, sehingga sahabat-sahabat menggeletar hati mereka, mengalirkan air-air mata mereka. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang yang dikurniakan mukjizat oleh Allah. Di antaranya ialah apa yang disebut sebagai jawami'ul kalim. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendek dan ianya memberikan kesan yang sangat besar, mudah, dan ianya memberikan kefahaman yang sangat jelas. Di mana bila sahabat-sahabat mendengar peringatan yang sangat berkesan ini, lalu mereka berkata kepada Rasulullah. Seorang sahabat bangun, "Wahai Rasulullah, seolah-olah peringatan yang Rasulullah berikan ini peringatan selamat tinggal. Supaya orang nak pergi jauh, pesan kepada anak bini macam-macam, seolah-olah takkan balik dah." Jadi begitulah sahabat ini beritahu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seolah-olah peringatan yang Rasulullah beri tadi macam peringatan selamat tinggal dah. Jadi oleh kerana itu, wahai Rasulullah, berikanlah pesanan wasiat kepada kami." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan dan wasiat. Pesanan dan wasiat ini bukan sahaja kepada sahabat Nabi, tetapi kepada seluruh umatnya di sepanjang zaman. Inilah di antara jasa-jasa yang sangat besar yang dilakukan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan sebab mereka, kita tahu, kita kenal, kita reti berkait dengan agama Islam. Dengan sebab mereka, kita mendapat manfaat dan faedah daripada pesanan dan pengajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berpesan dengan beberapa perkara. Yang pertama, Rasulullah berpesan, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kamu, aku berpesan kepada kamu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seolah-olah kita berjalan dalam satu jalan yang penuh dengan ranjau dan duri. Tentulah kita berhati-hati supaya kita tidak terpijak dan melukakan kaki-kaki kita. Itulah perumpamaan kita berjalan di dalam kehidupan di atas dunia ini mengikut apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa yang kita lakukan ini satu ibadah yang mana matlamat akhirnya ialah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita tinggal makan minum, kita tinggal benda-benda hak kita boleh buat semasa kita tidak berpuasa. Kerana apa? Kerana kita ikut perintah Allah, supaya perkara ini ada dalam diri kita selepas daripada bulan Ramadan. Di sepanjang kehidupan kita, kita buat semua apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berpesan, hendaklah kamu dengar dan taat kepada pemimpin kamu, walaupun yang memimpin kamu itu adalah seorang hamba yang berkulit hitam, Habsyi. Habsyi ini dinisbahkan kepada negara Habsyah, hari ini Ethiopia. Maknanya
Orang yang duduk di situ kulit mereka ialah warna hitam. Nabi kata, kalaulah pemimpin kamu yang memerintah kamu itu daripada hamba abdi yang berkulit hitam sekalipun, kalau dia perintah dalam perkara yang mengikut ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka hendaklah kamu dengar dan kamu patuh. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa politik dan Islam tidak boleh dipisahkan. Sebab ada orang kata politik ni asing, Islam ni asing. Islam ni hanya sekadar semayang, puasa, zakat, haji, baca Quran di masjid tu saja. Jadi hadis ni menjadi satu dalil bahawa politik dan Islam tidak boleh dipisahkan. Dan Nabi menyebut dalam hadis ini bahawa di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah dalam urusan yang berkait dengan politik pemerintahan. Siapa dia pemimpin yang kita pilih? Siapa dia pemimpin yang kita sokong? Siapa dia pemimpin yang kita ikut? Itu di antara perkara-perkara yang berkait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan lagi, sesungguhnya sesiapa daripada kalangan kamu yang hidup selepas daripada aku akan melihat perselisihan yang banyak. Memang betul sungguh. Selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku bermacam-macam perselisihan. Dari sudut akidahnya, dari sudut politiknya dan lain-lain lagi, menyebabkan umat Islam berpecah di antara satu sama lain. Bahkan sehingga berlaku peperangan. Contohnya peperangan di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, akibat daripada umat Islam berselisih dengan kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk membicarakan orang-orang yang membunuh Sayyidina Uthman, sehingga berlakunya peperangan-peperangan, perang Siffin, perang Jamal, yang kesannya sampai hari ini kita lihat. Begitulah juga perselisihan dari sudut akidah. Bila masuknya unsur-unsur daripada tamadun bukan Islam, diterjemah buku-buku daripada falsafah Greek, Cina dan lain-lain lagi, sehingga masuk dalam ilmu akidah Islam, menyebab wujudnya mazhab-mazhab akidah yang berbagai-bagai jauh daripada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah di zaman kita ini, oleh kerana itulah di antara sebab berlakunya perselisihan ini ialah kerana wujudnya perkara-perkara baharu di dalam agama yang direka, yang dicipta, khususnya dalam perkara yang berkait dengan akidah, yang boleh menyebabkan seseorang itu keluar daripada batas-batas Islam. Sebab itulah perkara baharu dalam agama ni ada di sepanjang zaman. Di sinilah hikmah Allah Ta'ala melahirkan ulama silih berganti, kerana tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi SAW. Peranan ulama yang ikhlas, yang mengajak manusia, membimbing manusia, memimpin manusia supaya tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara baharu yang sangat bahaya, yang boleh menyebabkan seseorang itu tergelincir akidahnya. Seorang pemikir Islam, almarhum Muhammad Qutb, menyebut di dalam bukunya Jahiliyatul Qarnil Ishrin, Jahiliyah kurun yang ke-20. Dia terang dalam buku ini, jahiliyah ni bukan sahaja zaman Nabi, termasuklah di zaman kita. Izm, fahaman-fahaman yang direka oleh manusia, ini semua jahiliyah moden, perkara baharu yang bercanggah dengan agama Islam. Oleh kerana itulah Nabi beri amaran. Akhirnya Nabi berpesan, kalau kamu sempat dengan zaman ini, masa ini, keadaan ini, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah selepas daripada aku yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jaga agama kita, kita jaga akidah kita, kita jaga amalan kita daripada terjerumus masuk ke dalam perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan amalan kita yang berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrafna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.